Pagi ni kita nak cari breakfast kat tengah-tengah KLCC. RM9.44. Maka ada western. Secedut, insyaAllah. Ada ayam bakar, masya-Allah. Baked bean. Sausage, nugget. Chicken breast. Macam nak bungkus lah. Ini ben-ben. Goreng RM5. Biasa kita orang, you ada barang tak? You ada barang tak? Sausage. Satu. RM6. RM2. Ini ada bodi ada tu. Itu panggil apa tau? Tiga RM2 pun, masya-Allah. Tengah-tengah KL. Ada lagi harga macam ni. Ini dalam tu nama gula kos. Lagi makaroni lah. Ada potato salad? Oh, masya-Allah. Potato salad berapa kak? RM3. Akak belanja masya-Allah. Terima kasih. Kalau macam ni berapa? RM5 je. RM3. Masya-Allah. Nak kuah black pepper sikit boleh? Kalau macam ni berapa? Kira macam ni tu? Ini 3.8 dengan ni Makaroni 5, sosis 3, sosis 2, situ RM2. 3 pieces RM2. Stop RM3. RM3. Okey. Kalau macam ni? Yang tu sama bang, 10. RM10 juga? Oh, Sosis masya-Allah. tu satu RM1. Nugget 3 pieces RM2. Oh. 3 pieces RM2. Okey, boleh lah.